الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah jika aku khabarkan kepada kalian satu yang lebih utama darajatnya dari puasa, solat dan sedekah?" Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, "Sudah tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baginda bersabda, "Mendamaikan hubungan orang yang sedang berselisih. Sesungguhnya kerosakan hubungan sesama manusia akibat perselisihan adalah pencukur, iaitu mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan." Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ibadah puasa, solat dan sedekah adalah antara amal ibadat yang utama dalam kehidupan manusia. Manusia dia wajib dilaksanakan. Tapi mendamaikan orang yang bersengketa ataupun bermusuhan antara dua kelompok yang bergaduh atau dua orang yang bergaduh, dia lebih utama berbanding dengan puasa. Kerana puasa ni dia bersifat peribadi. Puasa bersifat peribadi, solat bersifat peribadi, sedekah bersifat peribadi. Maka kesolehan kepada Allah perlulah berjalan seiring dengan kesungguhan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Sebab tu kita hidup ni tak boleh maknanya hablum minallah ya. Kita kena ada hablum minan nas. Jadi kalau kita tak jaga hablum minan nas, maka manusia akan jauh. Jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu mesti ada. Kita tengok orang berselisih, tengok orang jauh lupa dengan Allah, maka kita kena ada sifat ihsan, sifat sayang untuk mengajak dan menegur mereka supaya buat baik. Maka perselisihan ataupun pergaduhan antara dua orang atau dua kelompok menjadi pengikis pahala yang mungkin dicetuskan oleh perasaan hasad dengki. Sebab tu bila kita berselisih dengan orang, satu hari demi satu hari kita punya amalan akan kurang. Daripada satu bakul, sebakul tadi dia akan kurang sikit sehingga bakul tu kosong. Sebab apa? Bila kita tak bertegur sapa, amalan kita tak diterima oleh Allah, tak diangkat oleh Allah, doa tak dimakbulkan, kan? Banyak sebab yang menjadikan pahala tu akan hilang. Jadi dengan sebab itu perselisihan atau pergaduhan tadi antara dua orang atau dua kelompok akan menjadi pengikis pahala dan mungkin dicetuskan oleh penyakit hasad dengki, mengumpat, menghina dan merendahkan pihak yang lain. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulun nar al-khatab au qala ghashbah." Makna jauhilah hasad dengki kerana hasad ni dapat memakan kebaikan seperti mana api memakan kayu, kan? Jadi sifat hasad ni kalau ada dalam diri kita, menyebabkan amalan kita tu akan hilang sikit. Dia umpamakan api dalam sekam, kan? Api dalam sekam ni dibakar, tak nampak daripada luar, tapi dalam rosak dah. Jadi itu jangan. Maka membaiki hubungan di antara dua pihak yang berselisih ataupun bermusuhan, ataupun yang putus hubungan merangkumi usaha mendamaikan suami isteri contohnya, kan? Mendamaikan suami isteri. Jadi dengan sebab itu tidak salah kalau berbohong tu. Contohnya kita ada dua orang rumah tak? Orang rumah kita berselisih, dia dengan dia tu berselisih, maka kita pun pergi dekat orang rumah yang kedua. Dia kata orang rumah pertama tadi kirim salam dengan awak, dia rindu benar, kan? Ya ke dia cakap macam tu? Ya, tapi bohong.
Bohong. Jadi tak ada bohong sunat. Kan? Bohong sunat tak ada dalam istilah. Ianya diharuskan. Kerana mendamaikan dua orang tadi tidak dikira itu berbohong. Kan? Maka ia ni dibolehkan kerana mendamaikan. Mendamaikan antara dua pihak tadi. Supaya gitu. Nanti kian salam dengan dia lah. Cakap saya dah maafkan dah semua. Agak senang kan? Jalan pun dah boleh pergi pasar dua orang. Jadi itu senang hati kan sikit kan. Walaupun tadi pembohong bukan main lagi. Sebab tu kata Pirami, jangan cakap bohong kan. Jadi itu. Dan ataupun menyelesaikan pertelingkahan keluarga pun boleh juga. Maknanya kita keluarga berselisih, kita mendamaikan. Jadi supaya apa? Kerana kalau perselisihan antara keluarga lagi teruk kerana dia memutuskan silaturahim. Lagi dosa besar kan? Dan apa ni mendamaikan dua orang sahabat pun begitu juga. Ataupun perselisihan jiran tetangga, meredakan konflik antara dalam organisasi dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyebut innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara, antara saudara kamu. Maka persengketaan yang panjang demi boleh sedikit demi sedikit menghakis maknanya penghayatan agama kepada seseorang. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la aqulu tahliqu sya'ara walakin tahliqud din. Aku tidak mengatakan bahawa ia mencukur rambut tetapi ia mencukur agama. Jadi orang yang berselisih ni, dia Nabi SAW menyebutkan maknanya sebagai pencukur. Pencukur ni ialah bukan maksud mencukur rambut. Maknanya dia punya amalan dia tu akan dicukur setiap hari. Mana akan hilang sikit demi sedikit. Jadi inilah bahayanya. Maknanya perselisihan ni dia boleh daripada kecil dia boleh membawa kepada pemusuhan yang lebih besar. Jadi dengan sebab itu manusia boleh berbeza pandangan, tak ada salah. Tuan Haji Jalani ada pandangan, kan? Tuan Haji Eno ada pandangan, kan? Tak salah berselisih pandangan, tapi jangan bergaduh, kan? Jangan bergaduh bawa parang. Kau jaga aku tetak kau. Kau tak nak terima aku punya pendapat, itu tak boleh. Kerana dalam hidup ni berbeza pandangan biasa, kan? Kerana Nabi dengan sahabat-sahabat pun ada masanya sahabat, contohnya dengan Sayyidina Umar. Kadang-kadang Sayyidina Umar tak terima pendapat Nabi. Wahai Nabi, kenapa perlu buat macam ni? Contohnya di dalam peristiwa selepas perang Badar, kan? Nabi kata orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, dia tak perlu kita ambil. Tak perlu balik kepada orang Islam. Tapi orang Islam, kalau dia tawan orang kafir, kita boleh lepaskan dengan dua syarat. Syarat pertama, kalau dia kaya, dia kena bayar. Syarat yang kedua, kalau dia tidak kaya, dia boleh dia ada kepandai membaca dan menulis, dia mesti mengajar 10 orang anak Islam semua orang pandai. Jadi kalangan sahabat tak setuju. Dia kata, ya Rasulullah, ini tak adil. Kan? Macam mana adil? Orang Islam kena tawan, dia tak payah lepas kan? Tengok hikmah Nabi kata. Dia kata orang Islam tu kalau dia duduk dengan orang kafir, dia boleh dakwah. Dia boleh tunjukkan Islam. Sebab tu kita tak payah ambil. Kan? Tapi orang ni, dia duduk dengan kita, selama mana dia mengajar tu, kita tunjukkan yang baik, lama-lama dia akan jadi Islam. Tu mana para sahabat pun berselisih pendapat. Jadi berselisih pendapat ni, mana itu tak jadi salah. Ijtihad kalau tak sama, tak jadi masalah. Dalam peperangan Badar, Nabi kata, kita bertahan dekat sini. Para sahabat kata, ya Nabi, ini wahyu ke ataupun ijtihad kau? Tak, Nabi kata, ini cuma aku punya pandangan.
Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kita perang, kita kena menguasai air. Mesti kau rasa air. Kalau kuasa air dalam tempat perang ni, kita boleh menang dalam peperangan. Jadi Nabi kata, okey, kita pergi ke lembah Badar, kuasa ambil kepung air sehingga orang kafir dia tak dapat air. Kalah dalam peperangan. Salah satu daripada sebab kalah peperangan tu ialah kerana sumber air dikuasai oleh orang Islam. Jadi ini tak salah lah kita ni ijtihad, pandangan kita tak sama dengan orang lain kan. Jangan kita minta pandangan kita je diterima. Itu tak boleh kan. Jadi yang dilarang ialah perbezaan tu menjadikan permusuhan ataupun persengketaan, itu yang dilarang lah. Jadi dengan sebab itu kita kena ingat pesan Nabi SAW. Maknanya kalau sembahyang, kalau puasa, sedekah itu adalah ibadat peribadi. Tapi ada amalan yang baik antara hubungan kita dengan manusia, islah. Mana mengislah manusia. Mana islah kalau ada permusuhan kita baik kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Kita punya